tak terbuka. Oh. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang. Bertemu kembali kita di dalam Azira Channel. Okeylah, pada pagi hari ni kita nak memukat apa ni, ikan bulus. Pukat kita orang dah letak dah. Sebenarnya dah lambat dan tak sempat lah, kan? Betul. Okey, jom. Tadi kita dah apa ni, tengok-tengok ada hasil. Jom kita. Ada hasil. Air jenis sahabat. Oh, sebenarnya dah sepatutnya tak ada barang. Owner pegang. Kalau owner pegang mesti ada padu-padu. Kalau apa ni, dia punya karakter saja. Apa sah macam ni Dia memang macam ni. ni. Ya, tak apa, itu tak ada masalah. Down. Ni ambil. Tengok airnya paras ni, ikannya baru ada. Paras buku lali. Air turun air jernih dah kan? Macam mana? Isteri Sarul pun dah bising. Woi, bising dia. Sepatutnya sana. Dia kena dah ni, dia dah jadi pandai segala dah. Yang pertama. Bukan pertama lagi. Ini bukan adalah berapa ekor kat sini kan? Ada kita dah karang beberapa ada ketam oh, besar ketam oh. Kedua. Rekotan lah. Rekod ikan kedua. Rekotan. Oh. Tadi betul-betul tak ada. Tak ada. Kita dah je terkejut ni. Kerana kita nak buat video, ada. Alhamdulillah lah, rezeki kan. Rezeki penonton, rezeki kita. Satu. Dua. Ada satu lagi. Oh my god. Aduh, oh my god. My god. Tengok. Sana pun dah nampak dah beting. Dapat lah ya. Bagus. Ada 4. Sayang dapat dah. Ya lah. Ada dah panggil sayang je. Oh. Alright. Kita kena cepat ni. Mana tadi ada? Oh, dia jauh sikit. Ni. Kita akan buat karawan sebanyak 2 atau 3 kali saja kita kena balik. Tak tahulah ni dah bersuara Air dah. kali ni. Awal dah. Baru ada. Mana? Kalau tengok betul, pukat dia memang bawah Memang bawah. Pukat dia tak tinggi. Sebab tu di bawah baru kena. Tak ada, masalah bukan tu. Air bukan, air jernih. Jernih betul. Tak. Saya betul juga. Tak betul. Saya mesti lawannya. Sambungan yang pertama tadi. Pukat pertama belum habis lagi. Tapi hasil dia kita tak terkarau. Hasil tak terkarau Jom, let's go.
Barang nampak. Ada ikan ke tak ada ke nampak? Nampak ya. Ni. Nampak. Makan ni. Kamera pun nampak tu. Bayangkan lah kerjenihan air tu. Nampaknya Sarul kalau pasang air jernih pun ada Perah. Kantoi lah, kantoi. Banyak tu. Wih, Sarul kalau pasang air jernih ada. Ada pot dia tu. Kena pot dia memang mantap padu. Kalau air jernih dia lalu sini. Dia lalu air ni. Air dia. Pandai cakap. Pandai ah? Dah ada dah pandai cakap. Kalau tak ada bising diam je. Bising lah. Bising diam je. Nak cakap apa? Benda tak ada lagi. Relax lah abah. Balik dah. Baru 3 minit. Baru 3 minit dia cakap dah tak ada Nampak dah. tak ada. Air jernih. Air jernih kan tak ada Betul. Apa Betul lah? tak? Tak ada, tak ada. Orang yang pergi tu tahulah. Ini yang pergi ni. Sekali karau je kot kan. Tak tahu yang kedua Yalah, kali ni. sekali karau je ni. Ya Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ini dah ada lah. Ini orang sampai sekilo. Pergi pun 3 ekor je macam mana kan? Puk. Sekali datang. Puk. Aduh. Ekor lah. Ini belum sampai sekeping baru nak sampai sekeping. Ya. Pautas kan? Macam biasa lah. Dia dah sipuk lah. Baru sekeping. Alhamdulillah, syukur. Ini yang pertama dah selesai Cepat. Kita dah sampai ke Lampung ni. Tengok. Ada yang kena cekai tak? Cek dulu. Betul lah. Yang kedua, jari yang kedua. Buka yang kedua. Aduh. Okay, alright, dah nak habis. Dah nak habis. Tapi panjang lagi. Alhamdulillah lah, syukur lah sahabat. Ini jarang-jarang berlaku. Patutnya dia tak ada lah ni. Patutnya dia tak ada. Alhamdulillah, rezeki Allah ada. Dalam sejarah ni. Nampak. Bukan sejarah orang lain, sejarah Syarul. Sejarah kita. Dalam sejarah kita pilihan saya tepat Azira, tepat. Ui, banyak Banyak sahabat Alhamdulillah lah. Kalau Allah dah tunjukkan bahawasanya jangan persendakan lelaki kan. Ini dia bukti dia. Air besar pergi laut ikan tak ada Ada ikan kecil ada Dan sepatutnya pun tak ada. Sepatutnya kalau kita ikutkan besok tu. Hari ni airnya 3 3 mm lagi kan. Hari ni Last besar hari ni. last besar hari Sabtu. Dia sebabnya dia ada ikan tu sebab apa? Sebab ombak tak kuat, sebab tak ribut, tak ada angin. Sik apa? Semua air tu selek ni. Air selek. Air jernih. Air syalek. Ada no ketang. Alhamdulillah, syukur. Penuh ni sampai belakang sana kan. Ya betul. Syarul tadi ingat dia pusing, dia pergi sana, dia pusing karau sekali ke sana. Lepas tu tengok dekat hujung tu ada ikan bulusnya 3 ekor 4 ekor. Lepas tu dia nak pergi sana, pergi sini, dia ingat nak tarik ke sana. Ingat kat sana yang ada ikannya. Sekali cek dulu tengok ikannya dah penuh bukan. Ikannya dah tunggu. Ikan dah tunggu dah. Tak sempat nak tarik. Nasib baik tak tarik kan. Nasib baik isterinya pandai lagi. Cek dulu ikannya ada tak. Pandai betul lah isteri Sarul. Azira channel. Tak ada ketam dah kan? Oh tu hanyut no. Hanyut ke dia ada pukat tu ya? I cannot talk anyway. I just catch fish only
Only catch fish. There's so many who. Incredible lah. Jangan lupa. Absolutely fresh. Ini baru betul kan? Fresh. I cannot go anywhere. Just catch fish. Allah Akbar. Sekejap lagi kita balik. Sekejap je. Lepas tu pasal pukat pula kan? Tak tahu lah. Tak pernah nak pergi sini? Ada kita tu. Dengan merawai je. Ya, katanya macam tu. Tak tahu akhir-akhir nanti tak tahu. One shoot eh. Masuk dah. Jangan tunjuk dah ya. Fokus pada pekerjaan je. Jadilah. Gila lah. Dah tak terbuka jadi. Ya. Cakap lah. Kita nak buat intro. Huh. Dah tak terbuka mati dah nak. Nampak. Bagi direkam. Tak payahlah ikut. Tak apa, kita subscriber tak banyak. Tak apa. Kita boleh campur-campur. Saya ada orang bagi tahu lah saya ni orang asli ke, orang Islam ke. Saya mualaf. Mualaf Alhamdulillah dah jadi imam sebabnya dah kahwin. Dah jadi imam tu dah kahwin. Kami orang asli mualaf kan? Asli mualaf. Bukan mualaf lagi dah, mukalaf. Mukalaf. Bukan lagi mualaf lagi Dia tak berjaya lagi. Mungkin dia orang baru kot ya? Oh my god. Dah tak ada dah sini. Dulu ada lah. Sini tak ada. Ni. Tak ada. Dampau. Sampai kanyu. Nampak Tak ada. Sini tak ada ya? Tadi ada tak? Tak ada. Ini tak ada Hama guys. ni. Angkatlah. Dia ada jelur-jelur ni. Tengok. Ada lumut ni. Oh. Memang tak kena lah. Tapi lumutnya sekerat dia. Habis semua tadi. Balik. Dia faktor dia banyak. Banyak yang tak boleh daripada boleh. Tak ada dah. Hujung tu. Ke mana pancang Yang tepi lah. Jadi mak kira betul lagi. Nampak ikan ni. Nampak pasal pack biasa lah. Nampak. Tak tahulah ke sana dah tak ada kot kan? Tak ada. Tak tahu. Dia sekali je biasanya. Pergi sana tak ada, nanti buka terus. Sekejap je sahabat. 1 jam tak sampai. Air laju. Air besar. Air besar dia memang kejap je. Buat kerja. Buat kerja air besar memang kejap. Ada, tak ada. Kau tak nak air besar yang macam tarik pukat tu. Mampus. Sampai puas nak menarik je. Tarik kertas. Tarik kertas tu. Tu hujung lagi last. Satu. Dua. Dah habis kan? Habis. Okey, jom. Okey dah, jom. Kita lanjutkan. Kalau ada lagi kita jumpa lagi. Kalau tak ada nanti kita dah tunjuk hasil lah. Ya sahabat. Jom. Let's go. Okey, kita akan karau separuh. Nampaknya dah hampir penghujung lah kita punya aktiviti kita pada pagi hari ni. Sekarang kita karau sampai yang tempat lumut tu. Memang dah ada dah sini.
Okeylah sahabat, nampaknya kita hanya karau sekali sahaja. Kita dapat sekali sahaja pada pagi hari inilah. Dah tengah hari dah sebenarnya sahabat. Hasil kita alhamdulillah, syukur. Walaupun air jernih sahabat, memang jernih lah. Memang saya sangkakan memang dah tak ada lah. Jom, ini hasilnya sahabat. Itu dia hasil saya pada pagi hari ini. Majoriti ikan yang besar-besar sahabat, kan? Sebesar ketam, ada 3 ekor besar lah. Besar ketam. Oh, mana tu kau? Ini macam ni. Kalau kita dah pegang besar sahabat. Saya nak makan kau ketam. Sabarlah ketam. Pasang kan? So pasang. Ini ada satu lagi seekor. Oh, dia makan ikan senangin. Ini hasil ikan bulus sahaja sahabat. Besar jugalah. Boleh lah, adalah dalam 2 kilo ada. Alhamdulillah, syukur. Besar sahabat. Dia bukan kecil-kecil ni, besar-besar. Memang puas hati lah. Ini semuanya saya akan jual sahabat. Dia macam ni pun nampak. Mak kau. Datuk. Nampak banyak kan? Nampak banyak kan? Kalau bukit macam tu mana? Bukit macam tu memang tak nampak banyak. Ini macam alah, sikit je tu. Alhamdulillah, adalah sahabat ikan bulus. Okeylah sahabat. Itu pukat saya pun dah angkat dah. Tu pukat saya. Alhamdulillah. Pukat dibawa pulang ya. Kita tak tinggal. Jaring hanyut kita memang takkan tinggal sebab jaring tu kita punya. Kita beli. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Azira Channel. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Tak tahulah nak buat apa lagi kita sahabat.